Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang dengar Berita 101, channel yang kongsi info semasa, ringkas dan berfakta. Seperti ramai yang dah maklum, susulan pengumuman yang dikeluarkan semalam 5 Februari 2026, semakan kelayakan untuk SARA untuk semua kini sudah boleh dibuat. Semakan ini boleh dilakukan di sara.gov.my dan bila masuk saja anda akan nampak status kelayakan, tarikh mula program, tarikh tamat serta paparan RM100 yang dimasukkan ke dalam MyCat anda. Cuma satu benda penting yang ramai terlepas pandang. Walaupun 100 itu sudah kelihatan, penggunaannya belum boleh dibuat lagi. Ia hanya boleh digunakan bermula hari Isnin 9 Februari 2026 dan seperti yang dijangka, memang berlaku kekeliruan. Di media sosial, ramai yang berkongsi pengalaman pergi ke pasar raya, cuba guna RM100 tersebut tapi akhirnya kecewa sebab bayaran tak berjaya. Perkara ini bukan berlaku kepada seorang, dua orang saja tapi ramai. Sedangkan perkara ini sebenarnya dah diingatkan beberapa kali. Semakan boleh dibuat awal, ya. Tapi penggunaan hanya bermula 9 Februari 2026. Kemungkinan besar semakan dibuka awal supaya orang ramai lebih peka dan tahu lebih awal tentang SARA untuk semua ini. Namun perlu diingat, tarikh mula penggunaan jelas tertera iaitu 9 Februari 2026 dan tarikh tamat pula 31 Disember 2026. Maksudnya RM100 ini tak perlu digunakan serta-merta. Anda boleh guna bila-bila masa antara 9 Februari hingga 31 Disember 2026. Tak perlu tergesa-gesa, tak perlu risau, kononnya kalau tak guna cepat nanti ditarik balik itu tidak benar. Nak guna bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November atau Disember pun boleh. Asalkan habis digunakan sebelum hujung tahun 2026. Satu lagi perkara yang perlu diperbetulkan, ada pihak yang menyebarkan maklumat tidak tepat kononnya barangan basah sudah boleh dibeli bermula 9 Februari. Ini tidak benar dan perlu dihentikan kerana ia mengelirukan orang ramai. Setakat ini, belum ada keputusan rasmi daripada kerajaan untuk membenarkan pembelian barangan basah di bawah SARA 2026. Apa yang dimaklumkan sebelum ini oleh Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kerajaan sedang menilai cadangan membenarkan barangan sejuk beku seperti nugget, ayam segera dan kentang goreng. Perkara ini masih dalam perbincangan dengan pihak pelaksana dan akan diumumkan kelak jika dipersetujui. Sekarang kita sentuh soal kelayakan. SARA untuk semua ini terbuka kepada rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang memiliki MyCat biru. Pengiraan umur pula berdasarkan tahun kelahiran, bukan bulan. Sebagai contoh, individu yang lahir pada tahun 2008 walaupun lahir hujung tahun tetap dikira layak kerana umur diambil berdasarkan tahun, bukan tarikh tepat. Maknanya, mereka yang lahir tahun 2008 dan ke bawah, termasuk 2007, 2006, 2005 dan seterusnya, semuanya layak tanpa mengira status pekerjaan atau pendapatan. Tak kira bekerja atau tidak, gaji rendah atau tinggi, malah berada di luar negara sekalipun selagi rakyat Malaysia dan ada MyCat, anda layak menerima RM100 ini. Cuma perlu diingat, penggunaan hanya boleh dibuat di kedai dan pasar raya terpilih dalam Malaysia. Nah, sekali lagi diingatkan, walaupun semakan sudah dibuka sekarang, penggunaan hanya bermula Isnin 9 Februari 2026, hari Sabtu dan Ahad sebelum itu masih belum boleh digunakan. Satena, itu saja perkongsian untuk kali ini di Berita 101. Kalau ada soalan atau pandangan, tinggalkan di ruangan komen. Dan kalau anda rasa info ini bermanfaat, jangan lupa follow, subscribe dan aktifkan loceng untuk sokongan berterusan.